Okey, video kali ni Una nak pergi JNT beli barang dekat TikTok. Lepas tu barang tu tak menepati lah macam description dia. Jadi nak pulang balik tak nak pulang balik. So ni Una on the way ke JNT drop dekat area Lakin ni. Jom nak bawa korang. Jom tengok macam mana proses return barang yang kita beli. Kadang-kadang kalau korang beli barang, kalau benda tu tak macam yang dia iklankan ke, salah warna ke, korang minta warna lain, dia hantar warna lain, semua tu kita boleh pulang je geng. Kalau tak urgent nak pakai, benda pun tak menepati yang kita nak, kita boleh je pulangkan balik. Tapi ramai yang malas ataupun tak tahu, ataupun malas nak ambil tahu, yang boleh je return balik dan dapat balik duit. Jom. Pastikan dekat handphone dah siap-siap lah sebelum sampai kat tempat nak drop. Dah buka siap-siap QR yang untuk return barang tu. Nanti sampai sana kita tinggal bagi dia scan je. Nah, dah buka siap-siap. Dek, kalau pulang barang office nak return. அங்கேயா அங்க ஃபுல்லா எல்லா பெரிய ரூம் தான்மா. 7 பேர் படுக்கிற அளவுக்கு ரூம் இருக்கும். ஆனா நாங்க சொன்னோம் நான் டிஸ்டன்ஸ் எங்க பிரச்சனை நாங்க அங்க அம்மாகிட்ட கொண்டு பண்ணுவோம். Itu dia. Okey, terima kasih. Aman. Alhamdulillah, macam tu punya mudah aja. Benda pun free buat kita return kan. Jadi free je. Dia tampal stiker, dia hantar balik kat seller. Macam tu je pun. Okey geng, sampai di sini je lah video pendek kali ni. Dah lama tak buat video. Mikrofon belum ada lagi, belum jumpa lagi yang berkenan di hati. Nanti dah ada mikrofon balik baru buat konten macam biasa balik, okey? Assalamualaikum. Bye-bye.